masalah Amorim sekarang ni, dia tak boleh nak adapt. Okay, Mungkin kenapa kau rasa dia degil sangat? Kenapa dia nak juga pakai formation aku rasa ini adalah ego seorang jurulatih muda lah kot. Aku rasa kita boleh tengok Xabi Alonso struggle di Real Madrid, cuba untuk menerapkan sistem yang dia nak walaupun dia tak main 3 di belakang, tetapi mungkin because when you are a young manager, you percaya yang you punya cara ni satu hari akan berkesan. Tapi aku tak akan salahkan Amorim 100% sebab kalau kau nak dia berjaya dalam sistem Amorim ni, ni masalah kedua lah, dalam sistem Amorim ni kena ada wingback yang betul-betul bagus, yang betul-betul functional, yang betul-betul boleh buat kerja di posisi tersebut. Sebab setiap minggu aku nampak masalah yang sama. Aku nampak Mazraoui, Dalot dan Dorgu berada di depan gol kerana sistem itu sendiri. Kerana dia seolah-olah sistem tu allow them to be in front of the goal to menjaringkan gol. Tapi kau tak boleh salahkan player tu, bekas mereka bukan penyerang. Mereka bukan penyerang. Jadi itu masalah kedua. Tapi at the same time, board pun tak boleh back untuk belikan bagi aku wing back yang sepatutnya untuk ada tools to be successful. But at the same time, Amorim pun kena ambil tanggungjawab juga dengan player yang dia ada, sampai bila dia nak degil untuk tidak adapt.